Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan selamat menyambut Hari OKU Sedunia 2025 yang disambut pada 3 Disember setiap tahun kepada seluruh komuniti OKU di Malaysia dan di seluruh dunia, khususnya kepada warga OKU UMPSA yang sentiasa menjadi sebahagian penting dalam keluarga besar universiti ini. Hub Teknologi dan Ekosistem Inklusif HATI yang memfokuskan kepada pemberdayaan OKU melalui teknologi serta pembangunan ekosistem inklusif adalah selari dengan tema sambutan tahun ini, Masyarakat Inklusif OKU, Kunci Kemajuan Sosial. Di UMPSA, usaha memperkasa golongan OKU sentiasa menjadi keutamaan kami. Dasar ekosistem mesra OKU dan inklusif, damai, menjamin ruang dan peluang yang adil dan saksama bagi menyokong kemandirian OKU melalui teknologi dan ekosistem yang inklusif. Inisiatif strategik ini bertujuan untuk meningkatkan penglibatan OKU dalam pelbagai bidang termasuk sokongan pembelajaran, perkhidmatan pusat komuniti serta peluang pembangunan bakat akan terus diperkasa bagi mewujudkan persekitaran kampus yang inklusif di UMPSA. Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Pusat Perkhidmatan Inklusif UMPSA atas penganjuran julung kalinya International Carnival on Inclusive Technology and Ecosystem I and Inclusive 2025. Terkini, Pusat Perkhidmatan Inklusif UMPSA telah menerima pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso sebagai majikan prihatin iaitu kategori pengurusan hilang upaya pada 8 Oktober 2025 lalu. Tahniah saya ucapkan, semoga kejayaan Dr. Siti Hawa binti Apandi menamatkan ijazah kedoktoran Soft Computing and Intelligence System menyemarakkan lagi semangat warga OKU UMPSA untuk terus cemerlang melakar kecemerlangan. Kepada semua warga UMPSA, marilah kita sama-sama menjadikan UMPSA sebagai contoh terbaik komuniti inklusif. Jadilah mata yang prihatin, telinga yang mendengar dan tangan yang membantu. Marilah kita raikan Bulan OKU Sedunia ini dengan penuh makna, bukan sekadar kata-kata tetapi dengan tindakan nyata. Meski setiap kita berbeza, tetapi setiap kita bermakna. Selamat, maju jaya semua. Terima kasih.